Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang semua. Bersama kita pada hari ini dalam segmen Spotlight at Library adalah tamu yang sangat istimewa yang kita bawakan khas kepada anda penonton di luar sana. Mungkin Puan boleh perkenalkan diri dulu, Puan? Terima kasih Encik Mihrab. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ezni Ashura binti Ahmad, merupakan Timbalan Pengarah Pengurusan di HRC. Baiklah, apa khabar Puan? Baik, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, di hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita berbesar hatilah untuk mendengar perkongsian ataupun pengalaman penceritaan buku yang dipilih khas oleh Timbalan Pengarah Pengurusan kita. Okey, kalau kita tengok sini, buku ataupun novel lah pilihan Puan yang ingin dikongsikan kepada tuan-tuan puan penonton sana adalah buku Dia Tetap Sempurna. Ya, betul. Dia tak sempurna ke dia macam mana ni Puan? Dia tak sempurna atau dia tetap sempurna ni? Okey. At first kenapa saya memilih buku ni, sebab at first kita tengok macam dia tak sempurna, tapi sebenarnya dia ada macam macam garisan yang mengatakan dia tetap sempurna. So maksudnya penceritaan mengenai novel ni kejap lagi saya kongsikan. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, kita nak sebutlah tagline penting kita, iaitu satu buku, 1000 cerita, satu perkongsian, sejuta inspirasi. Yes. Baiklah Puan, okey, soalan pertama. Dah bersedia Puan untuk berkongsi dengan para penonton ni? Saya cuba Cik Mihrab, tapi sebelum tu supaya pembaca pula, penonton tak judge saya. Okey, karakter saya mungkin nampak macam serius, tetapi siapa tahu kan di sebalik karakter yang nampak macam serius dan kelakar kadang-kadang, saya suka, masa lapang saya suka membaca buku-buku novel. Dia macam bukan mengimbau, dia macam kita berada di alam yang kita tak pernah ada sebelum ni. Alam fana. Alam romantik. Kan kita rasa macam wow, seronoknya kalau kita terbawa-bawa perasaan alam romantik tu di dalam kehidupan. Tapi kita tahu bila di alam nyata tidak selama-lamanya, tidak sepenuh masa lah kita perlu dengan romantik tu. So ini akan terus jam kepada kita punya buku tu tadi. So mungkin kita dah boleh mula soalan pertama? Boleh. Okey Puan, baiklah. Soalan pertama Puan, apa yang membuatkan Puan memilih buku cerita ini? Dia Tetap Sempurna. Okay. Karya Angel. Saya sebut Angel lah sebabnya macam Angel Bidadari kan. Kita assume penulis memilih nama Angel lah, walaupun ejaannya macam rumi sikit. Okey. Sebenarnya saya tertarik sebab ramai pembaca kata novel ni dia bukan sekadar kisah cinta, tapi sebenarnya ada mesej yang kita kena menerima kekurangan diri dan juga orang lain. Tajuk tu dah buatkan saya sendiri tertanya lah, apa maksud sempurna itu? Wah, everyone not perfect lah kan Puan kan? Ya betul, kita nampak macam orang perfect, tapi persoalan sempurna tu adalah tertakluk kepada individu lah. Macam mana kita takrifkan sempurna di mata kita. Mungkin di mata saya sempurna deskripsinya lain. Mungkin di mata Encik Mihrab deskripsinya lain. So berbeza lah. Baiklah, apa perkara paling menarik dalam novel ni kalau Puan boleh kongsikan? Okey. Kalau bagi saya dia perkembangan watak utamalah, watak male dengan female dalam novel ni. Pada awalnya mungkin kita rasa watak utama tu biasa dalam novel-novel cinta yang biasa. Tapi lebih lama kita membaca, lebih kita faham kenapa mereka bertindak sedemikian. Kalau nak tahu, pembaca kenalah baca. Bacalah buku ni. Okey, baiklah, tadi Puan dah kongsikan berkenaan dengan penceritaan buku ni. Jadi dari segi jalan ceritanya macam mana Puan? Adakah ia mudah dijangka? Bagi saya, ia tak mudah dijangka lah. Maksudnya, dia tak sama dengan novel-novel yang kadang-kadang yang bila kita baca, kita boleh tahu jalan cerita. Tapi ada beberapa bahagian yang
dia berubah, ada plot twist pula. Oh, Jadi yang menarik tu ya, itu yang mengubah persepsi saya kepada watak utama tu lah. Jadi apakah mesej yang paling besar yang puan boleh kongsikan yang puan dapat dekat novel ni? Okey. Mesej utama adalah kita sebagai seorang manusia jangan cepat bernilai seseorang. Setiap orang ada perjuangan yang kita sendiri tak nampak apa perjuangan dia. Kesempurnaan bukan bermaksud tak ada kekurangan, tetapi bagaimana kita menerima dan menghargai seseorang itu termasuk kekurangan yang ada. Okey puan, soalan seterusnya. Jadi watak yang paling memberikan kesan kepada puan kalau tengok dalam buku ni, siapakah watak yang paling memberikan kesan kepada puan? Okey. Of course lah watak male lead lah yang watak utama lelaki di dalam novel ni, kerana Iskandar watak utamanya dia digambarkan seorang yang macam perfect lah. Tapi di sebalik keyakinan dan kesempurnaan dia, sebenarnya dia ada menyimpan satu beban yang besar dan satu rahsia yang besar lah. So kalau nak tahu kena bacalah ya. Ya, menarik. Okey puan, soalan seterusnya kita kongsikan kepada penonton semua. Ada tak bab-bab yang membuatkan jiwa puan tersentuh bila baca novel ni? Macam saya cakapkan tadi, dia ada plot twist kan. Jadi dia tersentuh tu bila mana rahsia kepada male lead tadi, Iskandar tadi, dia terdedah lah. Kadang-kadang kita ada menyimpan aib kita sendiri kan. Itulah berlaku kepada watak utama apabila aib dia tu didedahkan. Jadi dia macam mengubah. Aib macam mana tu puan? Aib tu dia sebenarnya kalau kita nak cakap dekat dalam podcast ni dia dah hilang unsur suspense tu kan. Jadi pembaca kena baca sebab saya rasa bahagian tu yang mengubah keseluruhan emosi cerita dalam novel. Okey, sangat menarik nanti apakah suspense yang dinyatakan tu. Jadi puan kalau buku ni kan, kalau pandangan puan lah, adakah ia sesuai untuk semua golongan pembaca untuk baca buku ni? Okey, kalau those yang sukakan novel romantik yang ringan, yang tak berat sangat, yang ada pengajaran, dia memang sesuai. Kerana kita tak adalah terbawa-bawa romantis macam melebihi adat dan melebihi nilai agama, dia tak ada. Cuma kalau yang suka kepada action ataupun aksi, mungkin novel ni rentak dia slow sikit sebab kita nak mendedahkan kepada plot twist tadi yang sebenarnya ada aib yang kita simpan, tapi bila terdedah bagaimana kita menghadapi dan cuba untuk berubah dan macam mana penerimaan orang. Okey, menarik. Jadi puan, kalau kita tanyakan puan untuk tadi puan mention pasal pengajaran kan. Jadi kalau puan boleh kongsikanlah satu pengajaran yang sangat terkesan daripada buku ni lah, apakah pengajaran tersebut? Okey. Macam saya cakap tadi kan, semua manusia ni tak sempurna. Jadi pengajaran yang saya dapat ialah hargailah seseorang bukan kerana sempurnanya dia, tetapi kerana dia tetap berharga walaupun dia ada kekurangan. Itu pengajaran ni lah. Wow, sangat mendalam puan ya, maksud dan juga pengajaran yang puan maklumkan tadi tu. Maklumkan katanya skema sikit lah. Okey puan, soalan seterusnya lah, kalau kita nak bagi rating lah untuk buku ni kan, untuk pendapat puan lepas dah baca buku ni. Okey, dari segi rating penilaian tu untuk puan bagi buku ni berapa tu? Okey, Mirab okey ke? Sebab nampak macam mata berkaca lepas saya cerita kan. Sangat tersentuh sebenarnya. Mirab. Okey, tak apa. Untuk buku ni saya bagi 4.8 daripada 5. Kerana apa? Kerana jalan cerita dia menarik, emosi tu sampai, message tu dekat dengan kehidupan kita. Okey. Jadi kita pun dah ke penghujung rancangan. Ya, sekejap je puan. Tak boleh kongsi banyak. Siap biar diorang baca buku ni untuk dalami sepenuhnya. Apakah intipati dalam buku ni yang tersirat dan tersurat lah. Jadi soalan yang terakhir puan untuk penghujung rancangan ni, siapa yang puan cadangkan untuk baca buku ni? Okey. Of course lah kepada staff hospital kan, kerana kita kadang-kadang stres dengan kerja rutin seharian kita, jadi kita perlukan sesuatu yang santai. So boleh baca novel ni kerana novel ni novel romantik dengan elemen
kekeluargaan, bukan elemen yang romantik melampau, tidak. Dan emosi dan dia memberi pengajaran serta dia ada sentuhan sikit emosi. Jadi mungkin kalau yang sesiapa yang rasa novel ni macam menarik, boleh baca, boleh cari. Novel ni kalau ikutkan Angel ni dia adalah satu penulis yang sebenarnya famous. Dia ada banyak novel, tapi saya memilih novel daripada Angel yang bertajuk Dia Tetap Sempurna, kerana saya rasa itu yang sangat sesuai untuk dikongsikan dengan semua pembaca dan juga staf HRC. Ya, sangat menarik kepada siapa yang ingin mencari novel Dia Tetap Sempurna. Okey, boleh Google mana nak dapatkan ataupun dekat library HRC. Boleh terdapatkan Dia Tetap Sempurna. Okey. Jadi puan, kita pun dah penghujung rancangan ni. Terima kasih banyak-banyak puan atas masa ya dan juga perkongsian yang sangat menarik tentang buku ni, sampaikan saya pun tersentuh lah mengeluarkan air mata. Mata berkaca. Mata berkaca. Okey, sebagai penutupnya puan, kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan kalau boleh kita jadikan satu inspirasi lah kepada semua orang untuk membaca, untuk mengamalkan budaya membaca. Betul. Ya. Mungkin pesanan puan kepada semua penonton sebelum kita menutup rancangan kita. Okey, terima kasih kerana menonton podcast ini. Semoga penonton dan juga pembaca dapat ilmu and something lah daripada setiap buku yang kita baca, kerana buku merupakan satu perjalanan kita sebenarnya ke dunia yang lain yang tanpa kita sedari. Okey. Sebelum kita bertutup puan, kita ada tagline kita iaitu kita baca sama-sama lah. Ilmu dibaca, inspirasi dikongsi. Boleh? Okey, 1, 2, 3 puan. Ilmu dibaca, inspirasi dikongsi. dikongsi. Okey, assalamualaikum semua. Bye.